Hai, nama saya Afrizal Irfan. Saya founder kepada AFCO di bawah AFCO Holdings Sdn Bhd, di mana kami menjalankan servis CFO, Financial Strategist dan juga Tax Planning Advisor kepada SME di luar sana. Sebelum kita jumpa dengan Digita, saya ada team marketing dan saya pula bukan expert dalam marketing, so saya tak ada direction yang jelas dan juga kita tak tahu macam mana nak dapat leads daripada social media sebab selama ini kami banyak fokus dalam traditional way di mana kita terpaksa depends on recommendation daripada orang lain. So that's why kita perlukan someone untuk settlekan macam mana nak gunakan social media untuk dapatkan leads yang betul untuk kami punya marketing punya campaign. So bila kita dah jumpa dengan Digita, kami dapat satu direction yang jelas lah macam mana untuk buat part leads untuk setiap kempen-kempen kami. Dan antara kempen-kempen yang kami dah bersama dengan Digita, kempen CFO dan juga kempen Mastery. So dua kempen ni adalah dua kempen yang berbeza dan target audience dia yang berbeza. Tapi bersama Digita, kami dapat leads yang betul untuk dapatkan audience yang subscribe ataupun register untuk kita punya package CFO dan juga seminar Mastery. Mereka terangkan satu-satu macam mana nak buat kempen tersebut daripada konten sehinggalah ke digital ads. Sejujurnya kami memang dah recommend pun Digita dalam kalangan klien kami dan juga circle-circle kami sebab tim Digita dan founder Digita sendiri memang straightforward. Mereka ceritakan semua dalam monthly meeting. Dia akan present pada kami setiap hujung bulan tentang apa yang dah berlaku, dan yang kedua, mereka ni sangat proaktif dalam suggest pada kami untuk tambah baik untuk next month punya. Semuanya tim Digita recommend pada kami. So apapun, thank you so much kepada Digita. Saya nak bagi 4.5 bintang kepada Digita dan seluruh tim Digita yang dah bantu kami banyak sepanjang hampir 2 tahun bersama. Thank you so much.